Mesti melibatkan cahaya juga. Ya. Sebab kita tentang cahaya. Yang soalan tu pergi kepada sound kan? Di situ tak sesuai je. Nampak tak kita buat soalan tu? Nampak sangat dia punya pilihan itu bukan ni. Allah. Bila tengok soalan, kalau budak terpandang kan, tak boleh ni. Dia tolak habis-habis tu. Lepas tu kita kena Betul. dia pergi strukturnya tu. Struktur. Nampak tak? Dia cakap ni. Ada lagi soalan tu, contoh lagi. Patut kemanian ni, dia katakan soalan itu. Supaya orang tahu bagaimana kesilapan soalan. Okey? Tak ada sifat cahaya di atas. Jadi kita tengok dulu. So lagi satu soalan tadi tentang the color of the spectrum. Ini rainbow. Sambil biasa. Patutnya respon tu mestilah full color. Kita boleh lihat Dia rujuk pada pembiasan. kan? Kata contoh Respon the correct arrangement of the rainbow. Kalau the correct arrangement half ada color rainbow, okey. Tapi ni rainbow mana tu whole color kena tulisan kita merah sampai pada ulu. Tidak? Merah sampai ulu. Maka kira-kira kena hantar pada hujung utara. Okey? Banyak kita boleh cerita. Ini salah satu cara kita lihat. Jadi, soalan kena betul. Jangan simply kita ambil soalan daripada, boleh ambil daripada buku-buku rujukan. So, you can use people. Tapi you kena nilai balik soalan itu. Adakah dia menepati curriculum? Mak jual kuih. Saya sorry to say lah. Ya, soalan GPSan yang baru ni kan. Ada satu usaha bertanya dengan saya pun tak tahu, tak tengok paper. Dia sebut saya professionalize benda ni. Ada satu soalan sebutul tu tentang MJK. benda jatuh apa? Ada kertas, batu. Kalau proses fizik, eksperimen tu tak boleh ditunjukkan. Tak boleh. Salah konsep. Dan pada melibatkan rintangan, kita nak tentukan display. Jadi baca sekarang jangan hampa gas. Semua akan jatuh sama. So, bila murid pergi sekolah menengah, dia dah keliru dia. Ya? Dan dalam curriculum benda tu tak ada. Tak ada. So, bila you buat soalan, beyond the curriculum, mana soalan tu not valid. Kita bagi soalan yang budak tak belajar. Atau kena ambil kira bila bina ayat. Kalau jisim tak dipengaruhi oleh Segi ayat-ayat pun kita kena tengok juga. Logiknya ayat itu. Stem soalan. Gambar itu menunjukkan neraka spring yang digantung dengan buah anggur yang sama saiz. Ada soalan yang terjumpa. Kalau kita dibaca, kita memikirkan neraka spring digantung dengan buah anggur yang sama saiz. Maknanya 1/5. apa ni, neraka spring itu digantung dengan buah anggur. Anggur menggantung neraka spring. Dah tak kiraan. Ada berfikiran macam itu. And then tak logik di situ ialah buah anggur sama saiz. Mana cari anggur sama saiz ni? Buku kulit kaca sama saiz tak lah. Jadi logik kita ambil kira juga. Itu tak kena. Bila item ni. Situ. Nampak tak? Saya partikular tentang item. Sebab saya terlibat dengan bahasa perhiasan tu 3 tahun. Buat item lebih. Rasa seminar, bubang, ya. Seminar. Sang subjek sebenarnya. Jadi kan, kita kena tengok benda-benda macam ni. So, bila kita bagi kadang-kadang di dalam STEM itu, ada knowledge di dalamnya, sebabkan knowledge itu knowledge yang betul. Dan logik. Jadi kan, ini... Tapi bulan tak ada exposure lah. So, pada 2011 dicadangkan. Kalau dekat gua tak tahu. Kemasukan. Dimasukkan 2011. Jadi tak adalah cikgu menghambat dan kita semua nak exam oriented. Harap-haraplah. Waktu sessional. Pesa banyak. Di dalam CS juga ada nyatakan tentang industri. Ingat
Kita tuan baca tu tentang apa ni inquiry di dalam SPS tu. Students to have the opportunity to develop the ability to think to increase dan articulate success. Maknanya kita nak oriented murid, bagi peluang pada murid itu untuk dia melakukan sesuatu. Ya, dan kata sebagai inquiry. To develop the ability of to think in ways that are inquiry oriented. Pada TNP kita tu kekenakan orientasikan secara inquiry. So macam mana? Asking question about science phenomena. Tanya soalan. Ya, di dalam praksis saya akan edarkan satu edaran lagi, tapi dah cukup lah, kumpulan satu cukup lah. You tengok. Bagaimana aktiviti, apa dia outcome, apakah soalan-soalan yang perlu dikemukakan kepada murid. Tengok baca nanti dia bagi contoh dan buatlah untuk sains tahun 5 nanti untuk mengajar skill model social. Okay? And planning and carrying out an experiment, gathering and analyzing the data, communicating what they have learned. Ini dia kriteria tentang sains inquiry. Kalau perkara ini tak ada di dalam TNP kita, itu bukan inquiry lagi. Jadi, kita kena tengok the set dan yang plan, lesson plan tuan-tuan buat. Ya? Okay. Sama sekali mesti ada soalan-soalan. Kemudian suruh dia melakukan aktiviti-aktiviti eksperimen yang dijalankan.